kilang kita. Tinggal lagi seorang pemenang lah. Kalau Kalau dia dia tak menang, kita akan cari cari sekali. sekali. Phone satu. Itulah balai kawan-kawan. Kalau orang dapat gol menang tu terus. Okey ya. Sekejap. Jangan tengok phone ni. Okey. Takut nombor expose. Okey, saya cuba call Kita cuba call. Kalau dia jawab, dia adalah pemenang. Ha? Mr. Willy 509604. Okey, kita cuba Okey. Weh! Weh! Aduh, ni mesti orang fikir saya plan nanti. Dapat Weh! Yang join projek kita sebelum ni. dapat. Apa? Apa password dia? Mr. Willy. Weh, macam mana coincidence dia? Boleh. Ya Allah. Mana ada lah. Tapi dia memang duduk Kelang bang. Awak punya luck ke kau? Aiman. Awak dah pernah join projek saya dan awak menang. So saya terpaksa buat lagi sekali. Tapi untuk awak pun awak menang. Okey, saya akan transfer. Tapi untuk orang lain saya buat lagi sekali. 2 lagi baru. Sebab saya risau orang fikir saya set pemenang. Sebab dia pernah join projek saya sebelum ni. Saya kenal dia. Okay, tapi terima kasih support. I love you. Bye. Hantar nombor akaun. Okey, boleh. Okey, baik. Okey, minta maaf. Aku tak plan dengan dia ya. Sumpah saya cakap saya tak plan. Itu luck dia. Oh, patutlah dia beli banyak. Ha? Dia beli banyak ah? Ha? Ada orang cakap abang angkat dia. Zaidi ni abang angkat dia. Azrul Aiman ni beli banyak. Oh ya ke? Bagusnya. Okey, jap. Tapi kalau dia kena lagi sekali, kena cakap lah dengan dia. Bagilah orang lain lah. Lagi takut lagi nama dia. Okey, lagi sekali ya. Sebab saya risau orang fikir saya okey ya. Okey ya, kita gerak atas, gerak bawah, gerak atas, gerak bawah, gerak atas, gerak bawah, gerak atas. Dah tak ada dah bawah. Gerak bawah, zak. Ni pemenang dia. Tengok dia lagi sekalian. Okey, ni Kuantan Pahang. Ni orang lain ni. Orang lain. Faham ada juga budak-budak jangan kita hidup. Budak faham kata. Ada juga. Oh. Ya Allah, tolonglah. Macam hidup aku waktu tengah buat gig